Okay guys, RXX Winner keyless 2025. Okay, a simple motor, ada USB kat sini, terus sedikit cucuk untuk charge. Lepas tu yang ni DK letak sendirilah. Alright, start macam biasa, keyless, tekan press, bagi on, then start. Tu je. Dia punya sistem dia berbeza sikit sebab dia ada yang ni, dia standalone, dia sampai sini je. Dulu punya dia sampai kepala tu, sampai sini kan. So dia punya switch semua tu dia sekali kan. Tapi yang ni dia asingkan. Dia buat macam style motor dulu lah, dia asingkan. Alright. Minyak dah kelip. Tangki dia 4.5 liter. Mileage dalam 1.6, 1.7 macam tu. Dia dah start kelip. Tapi tak tahu lagi ada berapa liter. Sebab bila dah start kelip, dia kira letak minyak pun dalam 2 liter, 3 liter lebih ya. Maksudnya dalam tu adalah 1 liter lebih lagi. So sekarang ni kita nak isi minyak. Kita nak tengok, tunjuk sikit cara-cara simpan cap semasa isi minyak supaya seat tak jatuh. Okay, jom kita pergi cari pam yang kosong. Pam yang kosong, kita pergi kat sana lah. Nombor ada orang, semua ada orang. Kita pergi nombor 11. Alright, cantik. Okay, jom isi minyak tu lah. Basically Honda dia masih lagi mungkin screen standard macam ni lagi. Sepatutnya dia kena tukar lah kan. Dia kena buat canggih sikit lah. Tapi dia tak buat ni pun seat. Okay, bila kita buka seat, dia suka jatuh, nampak. So buka ni, yang ni letak di sini. Nampak, dia pegang lah. Okay, so isi minyak. Sistem dia dalam dia semua sama lagi, tak ada beza apa. Dia cuma keyless, itu je. Jadi rasanya it's time untuk Honda buat something lah pasal RS ni. Sebab dia punya value market makin lama makin jatuh. Jadi tengok nampak ni. Ini letak ini Betul, nampak. Dia takkan jatuh dah. Betul, kita nak tutup pun tak boleh kalau kita lupa kan. Ni bagus dia. Okay, tak sini balik. Okay, right, jom, let's go. Senang nak bawa dia. Dan bagi DK, power dia pun ada. Power dia standard ni, RSX punya power lah. Bila tarik lebih kan. Okey, memang okey. Memang okey motor ni. Cuma market value dia makin drop. Sebab itulah sebab ramai orang cakap RS ni tak tahan lah, apalah. Sebenarnya tahan je. Orang pergi Overlander, pergi jauh-jauh pun okey ya. Mungkin sebab minyak lah, penggunaan minyak pelincir kot. Minyak pelincir yang kalau boleh hampa pakai yang elok sikit. Pakai yang elok sikit, pakai ada branded sikit lah, should be okay lah. Motor performance kot kan. Takkan nak pakai minyak murah-murah ke tak. Motor performance kena pakai minyak yang elok sikit lah. Okay, so kalau boleh kita set bagi elok motor ni. Wish, best motor ni, memang best. Tenang nampak. Simple, very nimble, very lightweight. Jadi okey lah bagi dia okey. RSX keyless ni simple. Keyless dia pun detect very good.
Dia tak ada lah macam kadang-kadang keyless ni kita duduk kat motor pun dia tak detect kan. Ni dia detect, very simple. Dia memang senang detect. Keyless ni memang senang detect. Okay, jom kita balik dan kita tengok secara keseluruhan motor ni. Jom. RSX winner tahun 2025, spec keyless. Okay, ini keyless dia. Kita tunjuk gambar. Boleh main dekat kot, boleh main dekat. Ni keyless dia. Okay, keyless dia macam ni. Right. So very good lah keyless dia, memang detect lah, memang cantik. Okay, macam ni lah keadaan dia. Harga 10,900 warna ni. 10,900 warna yang biru, silver dengan hitam ke apa. Yang tu 10,600 on the road. Yang ni 10,900 on the road. Okay, spek sama. Semua sama macam RSX yang bukan keyless. Sama, tapi yang ni keyless. Macam tu saja. So far DK bawa untuk lebih kurang dalam seminggu lebih. DK buat GrabFood dengan yang ni. Senang. Masuk kelas, masuk gear, semua senang. Bawa pusing pun senang. Basically very simple and very easy lah motor ni. Tak nak pening-pening. Okay, kalau apa berminat motor ni, apa boleh cari Alia di nombor ni dia letak ni, apa boleh contact dia. Motor ni memang ready stock at any time. Boleh pergi contact dia dan beli. Alright, RXX winner 2025 keyless daripada Honda. Bye bye.